Baiklah, selamat datang semua. Untuk sesi kali ini, kita akan sentuh satu topik yang sangat penting tapi selalunya orang terlepas pandang bila berurusan di Tribunal Pengurusan Strata atau SMT. Ia tentang macam mana kita nak pastikan saksi penting untuk kes kita hadir, terutamanya bila mereka ni liat sikit atau enggan datang. Jom kita mulakan. Okey, cuba bayangkan senario ni. Anda dah ada dalam sesi pendengaran di tribunal. Hujah semua dah siap, bukti dah ada, tapi ada satu je yang tak cukup. Saksi utama anda, orang yang pegang maklumat paling penting, tiba-tiba tak nak bagi kerjasama. Dia tak nak datang. Jadi, apa nak buat kalau situasi macam ni jadi? Saksi ni mungkin jiran anda, mungkin bekas AJK atau mungkin kontraktor yang buat kerja dulu. Anda tahu keterangan diorang ni boleh jadi penentu kes, tapi masalahnya diorang tak nak datang. Memang pening kepala kan? Ini satu masalah yang biasa sangat berlaku. Kesannya, serius. Sangat serius. Tanpa keterangan atau dokumen daripada saksi tu, hujah anda boleh jadi goyah. Tuntutan anda nampak lemah. Hakim pun mungkin tak dapat gambaran penuh tentang apa yang sebenarnya berlaku. Dan ini, terus terang, boleh jejas peluang anda untuk menang kes. Tapi, jangan risau dulu. Dalam undang-undang, mesti ada jalan keluar. Sebenarnya, tribunal ada kuasa untuk paksa seseorang tu hadir. Dan untuk buat benda ni, ada satu alat rasmi yang kita boleh gunakan. Alat ni namanya saman untuk hadir. Kena faham, ini bukan surat jemputan biasa-biasa ya. Ini adalah satu perintah rasmi yang dikeluarkan oleh tribunal. Bila seseorang tu dah dapat saman ni, dia secara sahnya di bawah undang-undang wajib untuk hadir. Tak boleh buat main-main. Dan proses rasmi ni menggunakan satu borang yang spesifik. Tolong ingat nama borang ni, borang 13. Dokumen inilah yang menjadi kunci untuk heret saksi penting anda tu ke tribunal. Okey, sekarang kita dah tahu pasal borang 13. Tapi macam mana prosesnya berjalan? Macam mana kita nak guna borang ni? Semuanya dah dijelaskan dalam satu peraturan penting yang anda wajib tahu, iaitu Peraturan 29. Prosesnya boleh dipecahkan kepada 3 langkah mudah. Nombor 1, anda kena mohon dan dapatkan borang 13 yang dah ditandatangani dan dicop oleh tribunal. Nombor 2, anda kena sedar yang borang ini bukan lagi kertas biasa. Ia dah jadi perintah rasmi. Dan yang ketiga, ini bahagian paling penting, ia adalah tugas anda, anda sendiri untuk sampaikan satu salinan borang ni kepada saksi tersebut. Dan ini bukan saya reka-reka ya. Ini datang terus daripada teks undang-undang. Peraturan 29 sebut dengan sangat jelas. Orang yang mohon saman tu, dialah yang bertanggungjawab untuk sampaikan salinan saman kepada orang yang dinamakan. Maksudnya, tanggungjawab tu terletak atas bahu anda sebagai pemohon. Baiklah, kita dah faham prosesnya. Nampak macam mudah kan? Tapi tunggu dulu. Ada satu lagi bahagian yang sangat kritikal yang ramai sangat terlepas pandang, iaitu tempoh masa. Dan percayalah, ia sangat suntuk. 7. Ingat nombor ni. Ini nombor keramat dalam proses ni. Nombor yang akan tentukan sama ada saman yang anda usahakan tu sah ataupun tak. Inilah dia peraturannya yang paling ketat. Sebaik sahaja borang 13 yang dah lengkap dan sah tu ada kat tangan anda, kiraan masa terus bermula. Anda cuma ada 7 hari sahaja untuk sampaikan salinan borang tu pada saksi. Dan ingat, ini bukan 7 hari bekerja tau. Ini 7 hari kalender. Maknanya termasuk Sabtu dan Ahad. Garis masa ni tunjukkan betapa cepatnya anda kena bertindak. Hari pertama, anda dapat borang. Dalam tempoh 5 hari berikutnya, anda kena usaha cari orang tu dan serahkan borang. Dan sebelum tengah malam hari ke-7, proses penyerahan tu mesti dah selesai. Tak ada alasan, tak ada pengecualian. Jadi, apa jadi kalau terlepas tarikh akhir ni? Akibatnya sangat besar. Kalau anda gagal sampaikan saman dalam tempoh 7 hari, saman tu boleh jadi tak sah, batal. Sia-sia je semua usaha anda dapatkan saman tu dari tribunal. Dan yang paling teruk, anda hilang peluang untuk bawa saksi penting tu ke sesi pendengaran. Okey, jom kita buat rumusan pantas. Ada 4 perkara penting yang anda kena ingat dari perkongsian ni. 1. Serah saman adalah tanggungjawab anda. 2. Dokumennya ialah borang 13. 3. Yang paling-paling penting, had masa hanya 7 hari. Dan 4. Kalau gagal ikut peraturan ni, kes anda yang akan terjejas.
Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Sekarang, bila anda dah tahu selok-belok peraturan ni, adakah anda rasa lebih bersedia untuk bertindak dengan lebih efektif di tribunal? Sebabnya, faham proses macam ni bukan sekadar pengetahuan am. Ia adalah alat praktikal untuk kuatkan kes anda dan pastikan keadilan dapat ditegakkan.